kari cengkerik ni. Oh, kari cengkerik tu. Oh, makan tak? kau cengkerik. Aku tadi. Dia punya kuah tu padu. Cengkerik yang kali hijau tu kan? Hijau. Yelah. Bukan, itu kata pisang. Aku kata salai lah yang kita makan tadi tu. Kita tadi tengok makan apa. Aku makan mi segera je. Itu pun potong 2, pancung dengan dolce. Tu. Ana makan nasi lemak kosong je tadi. Mahal jugalah tu. Ani, anak pula. Anak tu yang pakcik jual nasi lemak tu. Selalu merapu. Cakap anda kau dah makan mesti merapu. Tak adalah. Kita makan benda tak berhasiat. Kau tak nampak tak sekarang ni? Image kita, image korporat. Kerja dekat syarikat penerbitan TV. Tapi apa yang Dia ni tak pernah bersyukur lah daripada awal sampai sekarang. Saya makan berhasiat. Bersyukur juga. Soalnya dah masuk ni dah berapa bulan dah kita tak bergaji lagi. Tak bergaji apa. Tadi dia makan nasi. Dia susun nasi bertimbun sotong pun dalam. Ingat tu mamak dia tak tahu. Bukan nasi tu dia yang makan. Kita tadi makan mi segera. Aku yang sorok sotong nasi. Itu fitnah tahu tak kalau macam tu. Kau dah gaji tak ada. Patutnya kerja macam kita boleh makan mewah. Kita tak perlu makan kat warung macam tu. Tak payahlah. Nanti kita dah famous. Nanti makanlah besar. Tapi warung tu pun nama dia warung. Tapi ada ikon. Sembang pasal famous sekarang ni bukannya sebulan 2 bulan kita kerja tau. Rating naik. Kenapa dengan bos? Tak nampak lah bos kita dah sampai tadi. Aku ingatkan tadi sofa. Sama je kalau dengan Sama. Itu. Okey ke tidak tu? Tak apa, biar aku tanya. Hati-hati. Bismillah dulu. Dari tadi dari situ. Tak perasan, tak perasan. Tak perasan pula. Datuk? Senyap je. Datuk? Apa tu? Bos, bila masa dia jadi datuk? Aku pun bingung. Kadang-kadang aku bingung. Ada masa aku bingung. Aku rasa dalam mi segera tadi ada kas-kas. Ya. Bos. Bos, saya doakan semoga buah dapat jadi datuk. Amin. Amin. Bos, kenapa bos? Buat muka macam tu, muka kereta. Kereta muka bos. Bos, buah ada pening-pening ke bos? Buah ada, adakah buah hamil? Bos? Ada bos? Say something bos. Kenapa? Tak perlu nangis macam ni. Relax. Dia macam dalam drama raya dan sini. Apa hal bos? Kenapa? Putus cinta ke? Bos, what's wrong with you bos? Saya putus cinta. Come on, bos. Jangan nangis. Cakap bos, bos boleh luahkan pada kami. Walaupun kami memang menyampah dengan bos. Kami redor. Cuba buat tangan sini. Buat tangan sini, bos. Kau ada benda sorok kan tangan? Tikui. Ke payment tak masuk lagi ke apa ni? Aku rasa bos ni dah kena guna-guna kot. Tak tahulah, hampir tengok cerita kan. Gula. Bos, saya tahu bos, saya memang selalu cakap yang bukan-bukan pasal bos. Dekat sikit. Saya selalu protek. Bila dia genggam tangan, aku jadi risau. Bila dia genggam tangan, aku jadi risau. Walaupun saya banyak cakap bukan-bukan dengan bos. Dia bangun dah. Aduh. Mungkin Liza boleh cakap dengan bos sendiri. Cuba, mungkin perempuan cakap lagi Afdal. Tak, selalu dengan anak. Ani kau selalu Ani, bos Ani, kan Ani. fan kan kau. Pergi. Ani cakap Sikit ke apa ke? Nampak. Bos okey. Dia senyum. Oh, baru nak senyum. Dia datang dekat bos tu. Senyum. Bos tak makan, bos okey ke? Nampak. Jangan lebih sangat. Cukup. Bahaya ni, bahaya. Sebenarnya Ya. saya nak minta maaf dengan semua orang. Bos. Bos ada kanser ke apa ni bos? Nak tiba-tiba minta maaf ni? Tak, selama ni saya rasa macam saya ni Useless. saya detektor. Detektor. What do you mean by that? Detektor pula tak faham. Tak tahu. What do you mean, sir? Saya bayar gaji murah. Ya Allah, baru dah sedar. Saya paksa awak semua kerja. Betul. Semua awak kena buat. Betul. Saya dah buat keputusan dah. Malam tadi. Waktu apa saya buat malam tadi? Tak tahu, bos. Tak tahu, kita tak tahu. Saya semayang istikharah. Dia berjodoh. After that, Berjodoh. Saya dapat macam satu perasaan yang Hidayah. hidayah. Alhamdulillah. Saya nak naikkan gaji awak semua. Bos, ini bukan berlakon kan? Ini betul. Gaji banyak. apa benar kata-kata kau Juwita? Betul. Saya minta maaf. Bagi sikit manis. Saya minta maaf. Okey, bos, sakit, Saya bos. minta maaf. Okey, bos. Tunggu, bos. Saya minta... Dia tak payah, tak payah. Nah, ambil saya ni. Tak payah sangat. Tak payah. Bos, tak apa, bos. Bos, biar betik, bos. Biar betik. Tak, saya dah fikir habis dah. Saya akan bagi bonus. Jadi malam kedua dinner tu. Kan? Saya akan panggil Elvis Presley datang. Mati ke? Dah mati ke? Michael Jackson datang. Semua pada mati. Dia panggil. Yang sewantu. Saya panggil Muhammad Ali datang. Ali Putih? Ali Putih tak? Semua yang mahal ni saya datang. Panggil datang. Wow! Best kalau macam tu. Wah, betul tinggi Bos kau akan bagi kita semua tu. Jadi semenjak hari ni
Kau jangan risau pasal gaji. Baju kau orang semua, aku dah panggil orang. Buat wardrobe kau orang. Semua sponsor dah masuk dah. Personal lah. Rating kita dah naik dah. Betul, bos? Betul. Jadi, bos nak bagi semua? Betul. Bos janji, bos. Tak payah peluk, bos. Tak payah peluk. Saya... Betul, bos nak bagi? Cantik. It's alright, guys. It's right. Memang masa akaun je settle. Stesen kena jalan. Oh, jalan juga. Yang masa saya janji, saya akan bagi triple gaji semua. Bonus semua triple. Okey. Saya dah insaf sekarang dah. Habis shoot lah. Tapi untuk memudahkan kerja semua orang, saya akan panggil satu lagi kawan saya untuk bantu kita. Banyak sangat kawan bos. Asalkan gaji naik, bos nak bagi semua tu, saya tak kisah bos. Tapi jangan panggil Saya tengah orang tu semangat ni. payment card. Jangan panggil artis lain, lepas tu payment kita card. Tak, tak akan naik. Sepanjang saya Sekarang kerja saya dekat nak macam-macam panggil. TV ni, Silakan, bos. inilah hari paling sedih dan paling gembira untuk saya, bos. Apa yang sedihnya? Sedih sebab bila saya tengok muka bos sedih. Tapi saya gembira sebab bos tunaikan segala janji bos. Ya, betul. Dia salah. Macam-macam TV punya production ni. Saya bos yang adil. Biasanya dia orang datang semua cium kaki. Apa kita bergantung? Saya biasa kalau Kau tanya, Dolce, Ya. biasa yang jumpa saya semua tak cium tangan, cium kaki kan? Oh, kalau macam tu saya buat kat tempat saya. Saya biasa kalau datang yang baru saya cium leher. Jangan. Dah banyak kontroversi, jangan tambah-tambah lagi. Ini saya bawakan artis yang penuh kontroversi, sekarang dah insaf. Dah insaf kan? Biasa rinsah. Saya ikuti juga perkembangan tu. Terima kasih. Macam mana boleh datang ke insafan tu? Sebelum saya terangkan boleh. Saya sebenarnya ada bawa sedikit buah tangan. Saya ada bawa buah tangan. Saya rasa saya nak ikat pada orang saya suka kat sini. Boleh ya? Saya nak ikat buah tangan orang yang saya suka. Tak, saya suka ni. Saya dah tunggu dia suka. Saya suka Tak apa, saya faham itu banyak experience. Positif lah, tolong Barulah saya suka. ini tanda macam Kenapa ni? Kenapa apa yang berlaku? Dulu, saya memang cadang nak buat apa-apa kat leher dia tapi tak buat lagi dia dah macam tu. Kadang-kadang dia vibe dia dapat cepat. Oh, okey. Bagi dia kat gelang dulu. Cepat sikit eh. Jangan belok saya. Okey. Baik, masih. Boleh saya kenalkan diri dulu? Boleh saya kenalkan diri, bos? Sejak insaf ni memang taste lain ke? Betul. Supaya tak ada kontroversi. Saya sebenarnya adalah Silent. saya sebenarnya adalah pelakon yang selama ni mungkin korang tak pasal sebab saya banyak memainkan watak pembantu. Pemuda 1, pemuda 2, ya saya. Tapi hari ini saya datang sebagai scriptwriter. Scriptwriter. Jadi saya ada beberapa cadangan yang sebenarnya telah pun saya datang malam semalam dan saya telah tulis dulu di sini. Wow, method Baik, dia. bagaimana kalau anda nak Nampak orang yang saya bawa. Tadi dia dah tulis. Lepas ni korang tak payah kerja banyak, dia dah tahu buat kerja dia dah. kalau kita boleh tengok di sini, kita akan mulakan dengan magazine show. Apa? Magazine show. Tak satu. Tak satu. Magazine. Magazine show. Magazine show. Kita mulakan sendiri begini. Cara baca Duty Roasted ni. Tas satu, magazine show. Oh maaf, saya tak berapa pandai baca. Tas satu magazine show. Di mana dalam magazine show kita ada Jean Legend. Apa je legend? Bos. Kita ada Dolce, It's me, bro. Jigon Saya? dan Romeo. Magazine ni saya cadang kita buat yang macam dulu. Romeo siapa? Macam majalah memplam. Romeo siapa? Saya Romeo. Minta maaf saya tak kenalkan diri. Saya Romeo. Dan untuk yang kedua kita akan ada tas 2 ada talk show. Talk show ni kita ada Romeo, Dolce, Liza, juga Ani. Hebat satu nafas tu. Tas 3 kita ada game show. Kita ada Jean Legend, Romeo, Ani. Dan juga tas yang terakhir kita ada drama parodi Ani. Inilah pekerja yang aku cari. Memang ini yang aku cari. Bagus. Makin semangat. Bagus. Bos kali ni memang lain lah bos. Dah lah naikkan gaji. Kali ni bos merendah diri. Dia sanggup duduk pula dekat lantai. Hampun Ya Allah. betul. Daripada kita ada kontroversi, baik kita merendahkan diri. Betul juga. Saya semua kan orang-orang yang ada kontroversi ni. Betul. Jadi bos macam mana bos? Kita boleh mulakan bos? Kita boleh mulakan. Saya saling maju bos. Okey, sila. Macam biasa saya saling maju. Saya sebenarnya apabila saya tengok bos dah duduk macam tu, saya sebagai pekerja lebih rendah. Kalau jatuh daripada bangunan macam inilah cara dia akan tertiarap. Tu kalau tengok 12. Kebetulan masa tu. Okey, boleh Jadi bos? kita pergi tukar baju jap eh. Okey. Okey, jom. Saya apa-apa pun saya ucapkan Duduk selamat dekat situ datang dulu, ya. ke macam-macam TV. Macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini Magazine 8 membawakan sesuatu yang amat hebat yang telah ditemui. Inilah dia orang-orang purba yang kami temui. Tetapi tidak boleh berbicara dengan mereka
kerana mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diketahui. Jadi untuk merungkaikan segala permasalahan ini, saya ingin menjemput seorang profesor sama dengan saya. Silakan Profesor Serba Tahu. Ini dia Profesor Serba Tahu yang akan merungkaikan penemuan orang-orang purba yang tidak boleh ketahui apakah perkataan bicara mereka. Apa khabar Tuan Profesor? Baik, alhamdulillah. Ya. Apa khabar? Tuan Profesor sebenarnya berasal dari mana, Tuan Profesor? Saya berasal daripada zaman-zaman dulu dan meet together dengan zaman-zaman sekarang. Adakah ini barang-barang ekologi yang telah ditemui pada zaman dahulu Tuan Profesor bawa ke sini? Sebenarnya ini bukan zaman ekologi yang saya jumpa. Masa itu saya sedang mengkaji, ya. Saya seluk tangan saya terkepit dengan kala jengkil. Saya cakap seorang. Tak ada gangguan, minta maaf. Jadi saya beri terkepit, saya potong. Jadi saya gunakan ini sebagai tangan saya yang sebenarnya. Bagaimana dengan Subang? Adakah Subang purba ni pada tahun bila ni Subang? Subang ni tahun pada sebelum Masih 1886. Saya jumpa masa ketika itu, saya mencari tulang-tulang ayam dan tulang-tulang itik. Dan akhirnya saya jumpa ini. Ini sebenarnya bukan Subang. Ya. Ini kulit kerang. Oh, kulit kerang. Kulit kerang zaman Tamadun. Zaman Tamadun. Baiklah, silakan Profesor duduk bersama dengan saya. Saya menghadapi masalah yang ini juga dan maaf, saya rasa saya perlu keluar dari rumah. tak perlu. Saya kena samak. Oh, tak perlu. Jadi apa anjing? Mereka telah diislamkan. Tak apa, saya sila panggung. Tak boleh. Jadi Tuan Profesor, jangan terkejut dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Saya dah biasa. Sabar Tuan Profesor. Tuan Profesor akan ada penyepit ni. Sekejap, ya. Ya. Okay, Ya. Awak beri cuba. Okey. Come from the sini. Okey, sini kau sikit. Kalah-kalah. Okey. Kalah-kalah. Jangan sampai aku cekak. Jangan sampai aku cekak. Okey. Jangan terlalu ganas. Jangan terlalu ganas dengan mereka. Okey, sekarang kita nak tahu bahasa mereka. Okey. Cuba apa yang mereka perkatakan, cuba terangkan kepada penonton-penonton kita. Itukah bahasa mereka? Ini salah satu bahasa dia. Okey. Sebenarnya kan, diorang ni kalau ikut daripada cara dia orang bercakap. Kalau dia ikut dari saya Kalah-kalah. sepatutnya aku yang ni senang oh. Profesor, apa ni? Saya bawa Profesor untuk terangkan apa yang berlaku. Kenapa Profesor jadi macam ni? Sepatutnya awak kena kontrol dia orang. Saya nak kontrol macam mana? Profesor yang patut kontrol dia orang. Awak panggil saya bayar mahal tapi awak tak kontrol dia orang ni. Korang katakan kira kau hui. Okey, tanya betul ni ya. Di mana Profesor dapat Dah berapa kali sekarang lah ni? Di mana dia orang dapat? Saya jumpa. Lala. Saya jumpa dia orang dekat bawah batu. Bawah batu. Batu Geliga Sakti. Batu Geliga Sakti. Ini bermakna dia orang ni memang zaman purba. Ulala. Dia orang ni mungkin gay kot. Ulala. Tingkat 12. Ulala. Minta maaf. Minta maaf saya mencelah. Tadi saya duduk dengar macam enggak kena bersama purba sebenarnya. Tak. Janganlah sampai pandang kita orang macam tu. Weh, kau orang ni zaman batu ke zaman mana ni? Apa ni memain ya? Memainkan saya ke? Kami Ini berdua. tengah live ni tau. Kami berdua kok dia. Kami duduk main sini nak cari buluh buat lemah. Apa ni? Saya ada beli cokok Tok Kun. Budak cakap toko ni. No. Saya ingat betul-betul Mia depa ni. Saya guna pakai bergerak oh. Bodoh. Habis ingat tadi kan kita ni orang apa? Siapa tu bunuh kami tu? Ni yang berpeluh-peluh ni kenapa? Ada masalah? Ada kontroversi? Orang lain semua elok tak ada kontroversi? Ada masalah ke ni? Apa masalah dia sebenarnya ni? Sampai pakai macam ni sini. Lemang cari tak jumpa. Saya kebetulan kawan saya. Kami berdua duduk kat sini 3 malam dah cari lemang. Ni masalah lemah sampai ke sini. Sebenarnya kita orang ni pun ramai orang cari tengah wanted sekarang ni. Ya. Wanted? Kenapa? Wanted sejak ada kontroversi. Jadi kita terpaksa lah tukar image.
Dik, kawan awak yang macam orang macam labu, macam tembikar ni siapa? Nak ke mana? Saya duduk sana. Saya pun macam boleh saya ikut profesor tak? Saya tu kat tempat duduk sini. Sebab itu banyak pokok-pokok. Saya nak pergi tengok-tengok kalau ada orang nak terjun pun boleh saya pergi tengok. Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Cuba lari daripada permasalahan yang dia buat sendiri, akhirnya cuba menyamar untuk jadi begini. Jadi untuk kehidupan kita di masa akan datang, kita harus plan kehidupan kita supaya tidak menjadi masalah seperti mereka. Mereka ada masalah. Masalah dia adalah Hai, selamat kembali ke rancangan Macam-Macam Fashion. Bersama dengan pengacara kesayangan anda, saya Romeo Mas D. Dan saya Ani Jobless. Ya, Okey, so malam ni kita nak buat apa ya? baik pada malam ni anak, sebenarnya kita nak menengahkan fashion baru yang dikatakan baru dibentuk dan baru diilhamkan oleh dua orang mereka fashion terkenal tanah air. Dan dengan kata mereka fashion terkenal ini bukan biasa-biasa. Mereka banyak memunca artis-artis baju-baju rekaan dan akhirnya artis-artis mengoyak baju rekaan kerana menganggap fashion-fashion itu agak kolot. Tapi sebenarnya nak, kita percaya bahawa fashion-fashion yang diketengahkan ada nilai-nilai yang tersendiri. Anda setuju? Setuju, saya setuju. Baik, jadi pada malam ini kami akan bawakan khas kepada anda dua orang mereka fashion tanah air yang tidak asing lagi. Anda silakan. Okey, jom kita keluarkan. Nama siapa tadi? Jom kita keluarkan. Minta maaf, nama pun kami tak tahu lagi. Kita akan berkenalan dengan mereka sebentar lagi. Wow. Oh. Lihat saja gaya yang ditonjolkan. Wow, what a surprise. What a surprise. Hai. Oops. Sorry. I did it again. Yeah. Hi, how are you? Fine, thank you. What's your name again? Mustaqim. Oh, nama kampung. Wow, the next. Yes. Wow. Oops. Okey, dan kita ada Abang Mustaqim dan di sebelah sana. Boleh perkenalkan diri anda? My name? Yeah. What's your name? Apa? Apa? Yes, nama Yes. Nama? Yes. Whoa, okay, thank you. Yes, okay. I'm Mrs. Yes and Mr. No. Then? No sound. Oh, nama dia. Okay, Mrs. and Mr. Mustaqim. Yes. Have a seat. Thank you. Silakan. Oh, okey. Ada? Girl, please sit. Baik, pada malam ni sebenarnya kami cukup berasa bertuah kerana di macam-macam fashion kami didatangi dengan dua orang. Nampaknya macam senang ya, selalunya mereka fashion. Yes. Jaga-jaga Cik Salma. Baik. Mana tadi? Memang dah jatuh. Wow, dah jadi kecil. Okey, boleh. Fashion show lebih kurang dalam masa pakai untuk dalam 2 minit. 2 minit je. Lebih tu lemas. Baik, Mr. Mustaqim. Kalau boleh saya nak apa tu Mr. Mustaqim? Itu sebab sepatutnya saya kena pakai dua belah. Untuk selamat. Supaya diseimbang. Yes. Mr. Mustaqim, boleh saya tahu fashion yang macam kaki untut ni sebenarnya apa nama dia? Ini saya cakap tadi, yang tadi saya pakai tadi, focus all, Okey. slip this. Sleep day. Dah berapa lama untuk siapkan? Ini lebih kurang dalam masa 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Balik kepada nama tadi ya. slip Kalau disc. tadi slip disc, yang ini kita panggil diabetes. Diabetes. Banyak sangat cucu Sebab apa? ni. Bila kita macam ni, kita jam macam ni. Dia macam selak satu-satu. Kita boleh garu sini. Kalau kita sakit lutut, kita melurut. Jadi orang tak tahu lutut kita kena macam mana kalau bengkok ke terburu terlebih. Esok lepas kita just Bila dah leave gaduh, it. Kita just leave it. ini kalau macam turun tangga, dia akan turun satu-satu macam tu Tak. Dia tengok pada kebodohan masing-masing. Saya minta maaf kan, kasi saya balik dulu. Jangan bisa. Kami pun sangat kagum dengan penampilan awak punya model. Sebenarnya kami tak sabar-sabar Mrs. untuk melihat model awak memperagakan Boleh, pakaian. boleh. Boleh, silakan. Mrs. Oh, sekarang? Ya. Oh, sekarang. Baik, jom kita.
Mana dia punya ni? Oh, tunggu jap. Dia punya tu mana dia? Okey, mana ya? Okey, kena keluar ambil. Oh, okey. Oh. Jadi situ pasal tengok dia orang dulu. Oh, bukan buat sekali ke? Dia kalau tak salah saya seorang-seorang ataupun sekali. Saya lagi selesa. Dua-dua sekali. Dua-dua sekali ya. Okey. Okey. Baik, kami nak melihat minta maaf Mr. Mustaqim. Tak apa, saya bila nak buat kerja saya akan tinggal mana ni. Oh, nak saya ambil? Okey. Bukan ambil ya. Okay. Boleh ambil berapa ni, Cik? Ikut keselesaan Mrs. Gitu. Ikut Dan keselesaan saya dia. harap awak berdua bagi tahu kepada kami tema-tema dia nanti. Okey, tema-tema dia. Boleh ke Mrs? Boleh. Boleh. Okey. Lama sangat ni. Okey. Okey. Dia jaga Cik Salma. Okey, saya dapat okey. Ini saya punya design saya. Okey, mungkin barangkali belum mula lagi. Kenapa model awak? Dia memang macam tu, dia Parkinson. Ya, ni sini sayang, pada depan, pada kamera. Rugi saja cantik tak pandang kamera. Silakan. Okey. Model saya mana satu saya dah lupa. Model awak yang mana awak nak? Jadi kot tadi awak keluar dengan ini. Dengan ni. Jangan tukar. Patut pakai kat kepala tadi. Okey. Kita mula Bobo. Tinggal Bobo. Bila Tinggal lebih kurang 2 minit untuk kali. 3 minit. Inilah kami menguji kecekapan dan kepantasan awak. Okey. Wow. Okey, saya mulakan Baik. Oh, salah orang. Model awak di sana. Model awak di sana. Model awak di sana. Salah orang. Minta maaf ya. Wow, Ana, kalau kita lihat mereka, mereka memang macam telah pun lama. Ya, sangat-sangat kreatif. Hello. Hidup lagi? Masih. Ana sendiri macam tak terasa untuk hire dia orang sebagai Ana punya fashion style. Mungkin. Saya nak tengok dulu apa dia buat. Kenapa? Tunggu mak belum sampai lagi. Sekejap lagi sampai insya-Allah. Sabar ya. Aku tak suka gelak-gelak. Okey. Yang ni untuk step kita yang pertama. Baik. Untuk bagi nampak lagi Awesome. bukan awesome. Dia Menarik. organik. 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 Tengok depan. Wow, lihat ya. Okey, lihat ya. Ini pun okey. Oh, dia macam... Dia untuk bagi tinggi hidung. Okey. Dia jet hidung tu. Wow, Ana Sebab lihat. satu lagi, dia biar pakai kat sini. Baik, Ini kenapa? ada. Oi. Dia biar pakai kat sini. Kenapa? Kalau pakai kat sini jadi pop. Ha? Pakai ni jadi pop. Jadi pop. Jadi dia pakai sini ya. Okey. Okey. Ya. Mrs. Nampak macam awak tak yakin dengan muka model awak. Sebab tu macam awak hanya ketengahkan pakaian dia je ke? Sabar. This is my fashion, okey? Oh, Jangan okey. kaget, okey? Jangan judge. Okey ya. Wow, kain jenis baru. Yes. Ini kain baru ke ni? Ya, ini kain baru. Nampak macam kain alas meja Memang. Apa-apa saja pun boleh kita gunakan ya. Ini namakan ini fashion saya namakan kau buat aku macam monyet. Okey. Ini nama kita kau buat aku macam monyet. Selepas okey. Ini adalah hampir siap. Dan last kali untuk fashion show saya ini. Ini macam mana? Ni untuk apa? Supaya dia jangan bergerak. Wow. Okey, ini dia fashion saya. Okey, dah siap. Dah siap. Okey, Mrs. Kalau awak nak terangkan tentang fashion awak, apa yang tengah awak buat ni? Jantung kubur? Ni bukan. Kita bukan hantu kubur. Baik. Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle, Ya. twinkle, little star. Kemudian boleh juga kita jadikan sebagai macam orang nak datang Minang ke apa benda kekiranya. Betul lah bila buka baru nampak. Cantik kan? Okey, tutup balik. Tutup Dan balik. Tutup balik. Kalau saya tengok kapal ni elok kat belah sana. Terimalah saya dengan tajuk kau buat aku macam Dahsyat. Satu persembahan yang sangat dahsyat. Wow. Beginilah yang dikatakan titik tolak permulaan pupusnya mereka fashion di Malaysia. Awak kata saya? Oh, Bon. Kita jumpa lagi dalam macam-macam. Fashion.
macam-macam permainan kembali bersama dengan anda. Anda akan saksikan dua kumpulan yang akan bertarung. Baiklah, kumpulan yang pertama, perkenalkan diri anda. Kami dari kumpulan Haradang. Panas, panas, panas. Baiklah, kumpulan kedua. Kami kumpulan Jablay. Jarang dibelai. Baiklah, okey. Wah, okey, kita tengok. Okey, ambil tempat masing-masing. Baik. Kita boleh bermula sekarang. Okey. Dah tahu permainan dia macam mana? Macam mana, bos? Okey, kita boleh. Siapa yang paling banyak ya? Siapa yang angkat tangan maknanya akan batal. Kena pusing ke? Kena pusing pada belakang, Ya, bos. pusing pada belakang. Baik. Okey, dah pegang bola. Okey. Ingat masa depan kita. Okey. Kita boleh mula daripada pandang sana ya. Stand by, love. Okay, love. Wow. Bermula daripada Bye, Blay. Tak nak cerita lokasi. tak boleh ambil, tak boleh ambil. Another one, Okay. love. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Another one, love. Alright, dah. Cepat. Jauh lah lagi. Okey, jauh lagi. Jauh lagi. Atas lagi, atas lagi. Itu lagi. Lagi. Jauh Got lagi. it? Panjang Ya. lagi. Wow. Alright. Tinggi lagi. Jauh Boleh lagi. cuba lagi? Almost. Lagi mana lagi? Almost. Boleh cuba lagi. Cepat. Kita makin gempak ni. Okay, Jauh okay. lagi. Almost. Dah nanti. Alah. Okey, boleh cuba lagi, boleh cuba lagi. Lagi. Jauh lagi. Wah, you got it. You got it. Jauh lagi. Apa? One more, love. You can do it. I love you. Jauh lagi. Okey, boleh cuba lagi. Baik. Okay. And Jauh sangat. Okey. wah, Dekat I love you, sikit. mom. Balik manja. Okey, standby. Baik, boleh lagi. Oh, sorry. Yes. I love you. You win. Okey, bagi saya bernilai. Ui, macam bohong. Menipu. Tak tipu. Tak ada. Kita boleh play back. Okey, tengok. Okey. Kita boleh nampak apakah pemenangnya. Macam bohong. Tak payah kira. Ini Tak semua payah kira, Ref. Dah tahu dah. fitnah. Tak ada. Ini bukan fitnah. Tipu. Baik, Okey. kalau macam tu saya keluarkan lagi 2 biji. Okey. Dalam buket lagi. Okey. Oh, tak boleh dah. Itu simpan je kat dalam. Okay, itu simpan je kat dalam. Maknanya permainan pertama telah dimenangi oleh kumpulan. Haradang. Panas. Ni main tipu ni. Main tipu. Main tipu. Kembali Pasal selepas aku dah ini jatuh. untuk permainan yang kedua. Mana Okey. ni? Apa buat saya? Kembali selepas ini untuk permainan yang kedua. Alright. Okey, kembali dengan permainan yang kedua. Tadi kumpulan Haradang Haradang. Panas. telah mengalahkan kumpulan Jablay. Jarang dibelai. Baiklah, sekarang kita tengok di antara kedua kumpulan ini siapa yang akan menangi gigitan apple. Gigitan apple. Gigitan apple ya. Okey, dah bersedia kedua-dua kumpulan? Dah. Kita mulakan dari sekarang. Buat apa, bang? Alah, abang koyak lah. Cepat. Nampaknya di telinga pun ada juga. Almost. Tak gigit pun Tak saja. gigit lah. Besar betul. Buka mulut besar-besar, buka mulut besar-besar. Buka mulut besar-besar. Tangan kat belakang, jangan pegang. Buka mulut besar-besar, sebesar-besarnya. Jangan sebut aduy. Tolonglah bagi makan. Almost. Aduh. Aduh. Yes, tipu punya buah ni. Sebelah atas. Nampaknya kedua-dua masih gagal lagi. Masih gagal lagi untuk makan apple ni. Ya, itu dia. Hampir. Jablay. Hampir Jablay. Jangan pegang. Tangan tak belakang. Tak boleh tolong. Mula kecil lah. Okey. Boleh cuba. Ya, nampaknya Jablay. Hampir. You boleh tarik net tu ke bawah. You boleh tarik net tu. Tarik je. Gigit je. Yang penting gigit je. Gigit je. Gigit je. Gigit cepat. Jangan gigit tali. Tangan dah bawah. Tangan. Gigit je. Tangan tak boleh. Tangan tak belakang. Tangan tak belakang. Apa hal? Belum Aduh, susah problem ah. Ada upop ni.
Yes! Hampir. Jangan pakai Ya. tangan, jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan. Gigit. Dapat je. Jangan menipu. Kepala jangan sengit. Tangan. Macam mana aku nak gigit binatang ni? Bahaya. Saya perasan macam ada gangguan. Dia dekatkan ke mulut dia. Saya nampak. Dia dekat. Jangan awak buat kat sini. Game ni kena fokus. Hampir. Tangan. Gigit. Buka mulut besar-besar. Besar-besar. Itu paling besar punya. Makan ikut tepi ya, makan. Belaga dengan bau. Jangan makan tali. Jangan guna bau. Kata tak boleh guna tangan. Dah berjaya. Ambil kat tempat gigit tu. Ambil kat tempat gigit. Okey. Nampaknya Lagi je. kumpulan Jablay telah mendahului nampaknya Ambil kat tempat sekarang. gigit. Ambil kat tempat gigit tu. Ambil kat tempat gigit. Ambil kat tempat gigit tu je. Tangan. Okey. Lagi je. Hei, tangan. Lagi je. Ui. Masukkan Buka sifat mulut kirana. besar sikit. Oi, mengalah jatuh. Ya. Disqualified. Dah, teruskan. Pergi bawah makan. Kalau berani habiskan kat bawah tu. Pergi bawah makan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita tengok ya. Okey. So ini adalah hasil gigitan kami. Kita dapat melihat Yes. Ya, tapi ini tak Nampaknya. jatuh. Itu jatuh. itu bukan salah mereka. Rakus, dia Dia makan dengan tali-tali sekali. Disqualified ah. Yes. Ya. Okey, nak bagi tahu ini apple berulat Ada ulat apple ni. Apple ni ada ulat, Ada lipas. ada lipas. Okey. Dan nampaknya okey. Okey, diminta kedua-dua peserta perempuan ke depan. Baik. Ke depan, selagi boleh depan. Selagi boleh depan ya. Depan ya. Okey. Okey, sambut ni. Dan itulah dia nampaknya seri dan kita akan kembali untuk melihat minggu hadapan di antara kedua kumpulan Haradang. Panas. dan kumpulan Jablay. Jarang. Dibelah. Babuji, nanti anak kita hebat tapi cucu jangan marah, please. Makcik. Ya. Nahi. Mama Cik, no Mama Cik. Please, Hati terluka, terguris. please. No Mama Cik. What should I do? Rindunya anak. Please, Babuji. Dia keluar dari rumah ini, Mama Cik. Aku tidak halau, Mama Cik. Lupakan sajalah, Babuji. Tolonglah lupakan saja. Kita Tidak, bina Mama hidup Cik. baru. Tolong. Nahi. Tidak. Kami sushi. Ya, Mama Ji. Kenapa besar sangat? Bilang duduk luar, makan, banyak senang, isteri masak, bagus. No, Mama Ji. Babuji takkan boleh terima saya punya bini. Selagi dia tak terima saya punya bini, saya sudah sumpah. Saya takkan balik lagi. Saya balik cuma mau tengok Mama Ji saja. Mama Ji sihat, Mama Ji? Sihat. Ke depan, ke depan. No, Mama Ji. Selagi Babuji cakap dia tak panggil saya masuk, saya takkan masuk pijak ni. Kapek. No.
Selagi Babuji tak mau terima saya punya bini Tijol, saya takkan pijak itu kapek. Kabi Sushi. Ya, Babuji. No. No, Babuji. No. Kabi Sushi. Ya. Ya. Go, please. Father. Touch the carpet first. Okay, go. Babuji. Babuji, I miss you a lot. Oh. Where you go? Kabishi. Kabi Sushi. Kabi Sushi. Babuji, selama ni Babuji saya sangat sedih. Babuji tak boleh mau terima saya punya bini. Go. Babuji. Nahi. Babuji. Siapa ini blocking kamera? Your brother. Kabi Sushi. Kabir geram. Abang He. Kita selalu main kalau jumpa laga buntut. Abang He. Adik he. Rindu He. No. Selagi back. Papa tak boleh terima saya punya bini, Mami. Sudah tadi. Kabi Sushi. Saya mau balik. Kabi Sushi. Abang He. Semasa menghilang ini Kabi Sushi pergi Bangladesh kah? Ya. Saya bukan pergi Bangladesh, saya pergi Tara jauh. Saya pergi janda baik. Rambut He. Color He. Lain He. Babuji, please. Jumpa He. Babuji He. Babuji. Please, Babuji. Babuji. Please. Babuji. Please, Babuji. I cannot help you. Babuji! Babuji. Aduh. Kakak ipar He. Bangun He. Babuji. Angkat ini. Aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima menantu yang macam ni. Kenapa, Babuji? Apa kekurangan dia, Babuji? Dia memang kurang. Apa dia punya kurang, Babuji? Dia bukan daripada kerabat aku. Aku memilih hanya kerabat aku yang setanding dengan aku. Babuji He. Dialog He. Macam KL Gangster He. Why He? Tora. Dulu Babuji seorang aktor. Babuji tidak boleh terima aktris. Understood. Ayo, Babuji. Please, Babuji ada pilihan Babuji sendiri. I stop already. Stop already, Babuji, please. Babuji. No, Mamaci. Kasih can Babuji. Tijol. No, Mamaci. Oh, shit. Please. I'm so Babuji sad. ada pilihan Babuji sendiri. Siapa? Kabi Sushi. Siapa, Babuji? Lebih cantik dari dia. Siapa? Panggil Tunggu. kasih mari. Kakak ipar He. Sabar He. Wow, nice. Mamaci, Ya, nice. ini pilihan Babuji. Ayo, cantiknya. Sekarang, Kabi Sushi, Muka jangan geram sangat. Nanti kontroversi lagi He. Sabar He. Kami sushi, look at me, baby. Tijol. Please come here. Please come here. sekarang buat pilihan. Babuji, if tak jadi, bagi pada yang lebih memerlukan He. Kita geng He. Babuji, Ya. kenapa dulu tak kasih tahu awal ini? Saya sekarang sudah salah lah. Kakak ipar He. Sabar He. Babuji, saya pun rasa mau tukar. Oh. No, Tijol, no. 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 Itu cuma kata-kata, tapi di hati Tijol. Just you. Just you, Tijol. Just you. My sushi kami. It's okay. You have me. I don't want you. Mama Ji, please Mama Ji. Kalau Babuji tak boleh terima Tijol, saya mau keluar. Saya mau bawa ini kapal keluar. Ada kau yang ini sedikit meai. Oh, Baban Jai. Baban Jai. Cikili. Cikili. Siapa He? Hey, Namaste. Rakus hai. Mera naam Rakus hai. Nakus He. Bakhtiar. Bakhtiar. Cikili. Engkau tak ada dalam ini cerita. Pergi jaga kambing di belakang tu.
Saya cari Kabigram. Kabigram? Kabigram. Come for photoshoot. Namaste. Namaste. Abjay sakwe mere sundagi mein aaye. Oh, cakap tak ada gaya. Abjay why you talking? Come for me to Cakap Melayu boleh photoshoot. tak? Boleh cakap Melayu? Boleh cakap Melayu? Ui, sesa. Ui, sesa. Ui, berpedih hidung. Boleh cakap Melayu? Kita ada photoshoot tu. Kita ada photoshoot. Photoshoot? Photoshoot. Photoshoot? Aku kan pelat. Oh, okey. Oh, photoshoot. Dekat Apa mana? tunggu? Dekat mana lagi? Studio apa? Family photo lah. Family foto. Apa guna pakai begini? Sekarang kami Sushi, Ya. yang mana menjadi pilihan? Pilihan Babuci atau pilihan sendiri? Baby. Saya bukan jenis curang, Babuji. Nanti terlanjur 3-12. Saya jenis setia. Cantik macam mana pun saya minta maaf. Saya tetap tijol. Saya punya Kau memang anak kurang ajar. Babuji. Saya sudah janji, Babuji. Kalau Babuji tak boleh terima, saya rela keluar dari rumah, Babuji. Tak apalah, Babuji. Kalau Babuji betul tak nak terima, saya keluar rumah sekarang. Jom kita keluar rumah sekarang. Jom. Salah. Salah orang. Sorry, Salah. Ini belum lagi. Ini belum lagi. Ini tijol. Sorry. Please, Babuji. Ya. Baiklah. Okey. Okey, alang-alang kita dah kat sini ramai. Perak pula. Apa kata kalau kita disco di mana? Disco di mana? Disco di Untuk apa? mana? Untuk apa? Untuk celebrated. Celebrating. Okey. Baiklah, Babuci terima. Babuci terima. Okey. Music play. Babuci terima. Ayo, Music please. dancing. The technician sleep. Tak jadi ya. Warm up. Okey. Warm up. Okey. Okey. Warm up. Aha, cekini. Aha, cekini. Aha, cekini. Apa lagu? Hindustani. Hindustani. Leading. Hey कुर्बानी आलिया तो प्यारे है कुर्बानी keluarga yang selalu jauh terpisah. Kadang-kadang dalam kehidupan ini perlu ada kasih sayang. Kasih sayang yang harus disemat dalam hati sanubari setiap yang dinamakan keluarga. Kerana apa pun terjadi, keluargalah tetap di hati kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang berlakon dalam macam-macam TV ini mempunyai karakter-karakter yang berbeza-beza. Tetapi mereka bukan buat-buat ya. Mereka melatah, bukan dibuat-buat kerana karakter mereka secara semula jadi mereka memang melatah. Jangan kecang dosa. Dan juga kita panggil Ropi. Ya saya. Ropi, Saya. sepanjang kami. Ropi juga Ya. bukan buat-buat melatah Ya. kerana Ropi memang memang melatah. Itu kita buktikan. Begitu juga dengan Azhan. Okey, ini Azhan. Saya. Azhan Rani memang jadi apa ni Kiriah juga bersama-sama dengan kita. Ingatkan dia kan? Tengok. Syabas. Dan yang tidak melatah, saya yang nampak sebagai lelaki yang sejati, bukan yang melatah. Tapi apa pun kami di Awesome TV
bersama dengan Macam-Macam TV menghiburkan anda setiap masa. Jadi terus tune dengan Awesome TV, memang awesome. Joget balik, joget. Macam-Macam.